Okey, kali ni kita test XT60 daripada Lenovo pula. So, kalau kita tengok daripada shape dia, sebiji macam XT80 daripada Lenovo. So, jom kita tengok apa beza dia. Okey, dia ada bagi getah extra, user manual, cable charger dan satu earbud. Alright, so korang boleh tengok ni, ada tulisan ThinkPlus kat situ. Bahagian depan dia dan bahagian belakang dia menggunakan charging port Type-C. Bahagian bawah dia ada spek dia. Bateri dia rendah sikit daripada XT80. Okay, so jom kita buka. Wah, menarik guys. Kita buang semua plastik. Itulah dia, ada bateri indicator dekat dalam guys. So jom kita test, padu ke tak padu. Shape dia serius pelik sikit guys. Korang tengok So walaupun dia ada getah, dia tak betul-betul masuk ke dalam lubang telinga korang. Itu yang membezakan model ni dengan XT80. Sebab XT80 dia akan menutup lubang telinga dan tak ada bunyi persekitaran boleh masuk. Tapi model ni, dia tak betul-betul masuk ke dalam lubang telinga kita. Jadi untuk orang yang sakit telinga apabila pakai earbud yang masuk dalam lubang telinga, earbud ni okey, memang cuy. Okay, sekarang aku tengah buka full volume. Suara dia memang kuat gila. Aku kena jerit sikit baru dengar balik suara aku. So basically sound quality dia memang power gila. Dia tak masuk dalam lubang telinga kita. Dia duduk dekat luar tapi bunyi dia memang power gila. Bass dia sedap. Kekuatan bunyi dia pun memang kuat. Yang mengejutkan lagi earbud ni, dia ada game mode. So kalau korang nak tukar game mode, korang tekan je 2 saat dia akan tukar kepada game mode. Dan aku dah test dia punya mic. Mic dia tak detect daripada sini, tapi dia detect terus daripada smartphone kita. So senang juga sebenarnya. Bila kita nak bercakap dengan orang, kita boleh bawa terus phone kita ke depan mulut macam ni. Dan mic dia memang jelas lah. Mic handphone kita kan memang pick up dia cantik. So tak ada masalah dari segi mic quality. So guys, overall untuk earbud ni, korang boleh buat dengar lagu memang sedap. Korang boleh buat main game dan korang boleh buat call juga. So kalau korang berminat, korang dapatkan dekat beg kuning di bawah.